Dulu Azhar lama, sekarang ini bertukar kepada Azhar baru supaya 10 anak beranak video dapat cakap seorang pergi dengan satu kereta ke Hanyai. Terima kasih Produk Azhar. Songklah. Ini semua nampak. Inilah dia kereta Azhar 10 orang. Ayah nak pergi mana ayah? Okey. Sekejap ya. Nak nampak? Okay, awak berani ke naik? Wan bagi duit. Tengok sisi adik. Naiklah. Nak ambil gambar je lah terus jalan. Siapa? Gang kita buat. Jalan. Kedai Rokucha ini adalah kedai baru, buka. Selepas itu terkena banjir hingga separuh kedai, tetapi anak-anak muda ni cepat recover, kembali pulihkan kedai. So, kami pun bantulah mereka. Mai datang sini, mai cuba kedai ni. Cuba, jangan tak cuba. Sawadika. Kenapa gelak? Alhamdulillah ni kita dekat kedai Rokucha, which is dekat Bandar Hanyai. So kat sini menyediakan pelbagai jenis matcha yang berbeza-beza rasa. Kita ada seaweed, kita ada nati, dan kita ada yang betul-betul rasa rumput, which is umami. Umami, yes, umami. So siapa-siapa penggemar matcha boleh datang ke Rokucha di Hanyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, di channel. Now I'm in Hanyai with my whole family. At this place, basically kita menu mocha, very delicious, expensive, but besides we have other the Muslim in Hanyai and the Muslim in Malaysia. Okay, God bless you. Happy New Year.
Marilah di Rokusha. Okay, thank you. Sorry, ada balik. Tengah balik. Dia boleh bagi semua apa lah. Tengok sini lah. Apa dipanggil abang dia?